Semua orang pernah rasa seram sejuk bila parking kat basement. Tapi, apa jadi kalau betul-betul ada benda kat situ? Cuba bayangkan ni. Korang baru balik kerja, masuk parking basement yang gelap gelita, sunyi sepi. Tiba-tiba, korang dengar bunyi tapak kaki. Padahal, tak ada orang lain pun kat situ. Peluh dah mula menitik, korang pusing belakang, kosong. Tapi bunyi tu makin dekat. Rasa macam dalam cerita hantu kan? Tapi ini cerita betul yang orang pernah alami. Kata orang, kalau korang dengar bunyi sist, jangan sesekali pandang belakang. Sekarang, siapa yang berani lagi nak parking ke basement? Cerita ni buat kita fikir 2-3 kali. Jadi, lain kali bila korang masuk basement, pastikan lampu kereta korang menyala terang benderang dan jangan sesekali pandang belakang bila dengar bunyi pelik-pelik. Selamat memandu.